sebab dia melengkapkan. Suara tu kena timbul. Dengan hadirnya Aurora, apabila adanya Aurora ni, semuanya jadi lebih jelas sebab ia melengkapkan puzzle kesihatannya dan mula dengan mengamalkan produk Aurora Brands, socks dan shoe yang dapat mengatasi masalah kesihatan mereka. Beliau percaya platform BE ni bukan sahaja bantu dalam meningkatkan tu. Ini dapat membantu lebih ramai. Okey, bagi satu tepukan. Dan kita menjemput DCA Syafiq untuk Recording in progress. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okey, kita KBE, kita sentiasa pagi kan. Kita habis semangat pagi. Okey, apa khabar semua? Okay, hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan Aurora lah, pemakaian Aurora lah. Siapa sini pernah dengar Aurora? Ada tak kat sini yang tak pernah dengar langsung berkenaan dengan Aurora? Tak pernah dengar kat TikTok ke apa pun tak pernah dengar langsung. Ke semua dah pernah dengar berkenaan dengan Aurora ni? Kan? Sebenarnya dekat TikTok tu, Aurora ni dah sangat viral dah. Type je Aurora, macam-macam testimoni keluar. Betul tak? Kan? Ada testimoni orang stroke, pakai Aurora Pants, kan boleh kembali berjalan semula. Ada macam-macam testimoni. Orang sakit tumit, orang slip disc, kan dah tak sakit semula lepas pakai Aurora. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam Aurora ni? Apa sebenarnya teknologi di sebalik Aurora ni? Tahu tak apa sebenarnya? Sebenarnya Aurora ni ada satu orang kata pakaian terapi lah. Pakaian terapi. Kan dia macam satu pakaian yang terapi, gentle terapi yang lembut. Tapi macam mana pakaian tu boleh membantu kesihatan kita? Ya. Jawapannya adalah peredaran darah. Jadi secara asasnya Aurora ni boleh membantu untuk melancarkan peredaran darah. Dalam badan kita ni ada banyak sistem, betul tak? Ada banyak sistem. Apa contoh-contoh sistem yang ada dalam badan kita ni? Okey, contohnya sistem saraf. Penting tak sistem saraf tu? Sistem pencernaan, penting tak? Apa lagi? Sistem limfa, sistem imun, sistem otot, banyak sistem. Tapi ada satu sistem yang sangat penting, sistem yang menghubungkan semua sistem-sistem dalam badan kita ni, iaitu sistem peredaran darah. Kalau sistem peredaran darah kita ni tak lancar, semua sistem-sistem yang lain akan terjejas. Okay? Jadi pentingnya sistem peredaran ni untuk kesihatan kita, untuk badan kita. Okey. Jadinya kat sini saya nak ceritalah berkenaan dengan Aurora ni. Teknologi Aurora ni macam mana dia boleh membantu dalam melancarkan peredaran darah. Okey. Ini adalah penyebab kenapa peredaran darah kita lemah. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah kurang bersenam. Saya boleh kira, ada kat sini yang selalu bersenam ke? Saya boleh kira siapa yang selalu bersenam ni. Kan? Kalau saya pergi ke pagi-pagi tu, kalau kita pergi ke pusat rekreasi tu, berapa orang je? Nisbahnya tu berapa? Merangkumi satu kawasan perumahan yang pergi bersenam pagi-pagi dekat taman rekreasi tu. Sangat jauh nisbahnya. Betul tak? Mungkin satu nisbah 20, nisbah 30. Okey, yang kedua ialah obesiti. Kat Malaysia ni obesiti, tak nak cakap lah. Kan bukan satu nisbah 3. Satu orang obesiti, tiga daripada satu orang tu biasanya obesiti. Yang ketiga ialah berokok. Kita tak berokok pun kita terdedah dengan asap rokok. Kan orang sekeliling kita selalu terdedah. Okey, yang keempat diet tidak seimbang.
Ini susah nak elak. Sebab makanan Malaysia semua sedap-sedap. Sedap. Susah untuk nak elak ni. Okay, yang kelima, proses penuaan. Ini pun kita tak nak elak. Kita pun semakin lama kita semakin lanjut usia lah. Kan? Dan juga stres. Stres ni susah nak cakap lah. Kan kerja, tekanan tempat kerja, tekanan sekeliling, masalah-masalah kewangan, stres. Dia adalah punca-punca peredaran darah kita akan jadi lemah. Jadi bila lemah, dia akan keluarkan simptom, keluarkan gejala. Okay, gejala apa? Okay, yang pertama, tangan dan kaki berasa sejuk. Yang belah kanan ni, slide belah kanan. Tangan dan kaki berasa sejuk. Dan kita salam, tangan sejuk. Okey, itu satu simptom, satu tanda lah yang peredaran darah kita tak lancar. Yang kedua, rasa kebas-kebas. Kesemutan, selalu rasa kebas-kebas. Bahaya tau ni. Sebab saya ada satu IBO, saya ada satu uh, kawan dekat Port Dickson. Kan dia kebas, sentiasa kebas. Dia tukang jahit, dia kebas. Sampai satu masa dia tengah menjahit, dia rasa kebas dan kemudian dia collapse, dia jatuh. Dia ada mengalami stroke. Kebas ni sangat bahaya. Kalau selalu, jaga-jaga. Okay, yang ketiga, kaki dan buku lali bengkak. Kaki bengkak. Bengkak air ke apa ke. Itu pun peredaran darah tak lancar. Yang keempat, keletihan. Kelemahan, letih, selalu cepat letih. Naik tangga sikit cepat letih. Kan? Pun tanda-tanda peredaran tak lancar. Luka lambat sembuh. Ketidakselesaan otot. Kejang, bangun tidur ataupun sebelum tidur tiba-tiba kejang. Okey. Dan kesukaran untuk fokus, kabut otak. Okey. Gejala-gejala ni kalau sekali-sekala tu boleh terima lagi, tapi kalau selalu dia sangat bahaya. Okey, sebab gejala-gejala ni dia boleh membawa komplikasi kesihatan yang lebih serius. Apa kesihatan lebih serius tu? Saya cakap tadi lah. Stroke, jantung, masalah tiga serangkai, kan, diabetik, darah tinggi, apa lagi, macam-macam kan, sakit-sakit yang kritikal ni. Jadi tanda-tanda dia adalah kat sini. Kalau ada siapa ada tanda-tanda ni, please berjaga-jaga. Okey, jadinya untuk mengatasi masalah ini, jadi kita memperkenalkan satu teknologi yang dinamakan teknologi kodensi. Okey, teknologi kodensi. Okay, teknologi kodensi ni daripada Jepun. Okay, dia buatan Jepun. Dia telah lama dah dikaji di Jepun. Dikaji selama lebih daripada 25 tahun di Jepun. Okay, dia dipatenkan lebih daripada 10 buah negara maju. Okey. Okay, kat sini boleh sebut Amerika Syarikat, Portugal, Hong Kong, Itali, Perancis. Okey, boleh tengok dekat skrin. Okey, kemudian dia dapat persijilan ISO 9001 dan J Quality. Okey, nak dapatkan persijilan ni sangat susah tau. Okey, lagi dekat Jepun. Dia bukan mudah, okey, nak dapatkan persijilan ISO 9001 dan J Quality ni. Okey, jadi bagaimana ia berfungsi? Kan, macam mana seluar pakaian Alora ni berfungsi? Okey, ini kena ambil perhatian sebab ini kita semua perlu tahu, perlu fokus. Sebab kalau kita tak tahu benda ni, kita tak tahu macam mana dia berfungsi. Kita tak tahu, kita akan pakai sambil lewa sebab bila kita tahu dia berfungsi baru kita akan pakai dengan betul lah cara-cara pakai dia. Kan? Okey, jadi macam mana dia berfungsi ialah satu pakaian Alora, satu kain, satu fiber kodensi. Fiber ni bila dia melekat ataupun bila dia berada, dia sentuh pada kulit kita, kan, dia akan menyerap suhu badan kita. Badan kita ni ada suhu. Kan, dia akan serap suhu badan kita. Dan dia akan perangkap suhu badan kita tu di dalam kain fiber kodensi ni. Dan apabila dia sudah perangkap, dia akan pantulkan semula. Dia akan pantulkan semula haba tadi menjadi gelombang inframerah jauh masuk ke dalam kulit. Okey? Ingat betul Maksudnya daripada haba kulit kita tu, kan? Dia serap haba pada kulit kita ni. Okey, lepas tu dia perangkap haba tu dalam fiber kodensi tu dan kemudian dia pantulkan semula haba tu menjadi gelombang inframerah jarak jauh. Okey?
dia akan masuk ke dalam kulit sejauh mana? Sejauh 4 cm. Kalau ini tangan kita, okey, ini tangan kita, kalau lah kita pakai arm sleeve, kan, Alura arm sleeve, ini tangan kita, bila dia masuk sekeliling tangan kita tu 4 cm ke dalam, sampai tak ke tulang agak-agak? Sampai kan? Sampai sampai ke tulang. Jadinya apa yang berlaku bila dia masuk ke dalam kulit kita? Apa yang berlaku? Dia akan menggetarkan molekul cecair. Dalam badan kita ni banyak cecair. Salah satunya ialah darah. Okay? Dia menggetarkan molekul darah. Kan? Apa jadi? Kalau kita tengok eksperimen sains, kan, ketika air dididihkan, sebelum air dididihkan tu berlaku molekul getaran molekul. Kan? Getaran molekul maksud dia tu air tu akan aktif, molekul air tu akan aktif, kan, akan bergerak. Jadi itu yang berlaku apabila kita pakai fiber kodensi. Okey, boleh faham tak? Okey, inilah fungsi asas dia. Okey, secara asasnya begitu cara dia berfungsi. Okey, jadi inframerah jarak jauh ni apa manfaat dia? Okey, kat sini ada banyak manfaat tapi kita cuma senaraikan ada 8 manfaat yang utama. Okey, dan saya kata tadi yang paling utama adalah dia boleh memperbaiki peredaran darah. Itu yang paling utama. Jadi apabila peredaran darah kita lancar, dia akan membantu semua sistem-sistem dalam badan yang lain. Okey, yang kedua, dia boleh meningkatkan kita punya metabolisme. Yang ketiga, dia boleh melegakan ketegangan otot. Kalau kita sakit badan, kita nak cepat recovery, pakai Alora. Okey, yang keempat, pengurangan sakit. Pengurangan sakit yang lebih baik. Kalau kita rasa sakit, satu tempat bengkak, pakai Alora. Okay, dia boleh bantu untuk mengurangkan rasa sakit. Okay. Pengurusan tekanan. Kalau rasa kita stres, kita pakai Alora, pakai kita punya scarf, okay, kita akan rasa lebih tenang. Okay, tidur kita akan lebih baik. Bawah tu ada meningkatkan kualiti tidur, kan? Yang keenam ialah mengawal suhu badan. Mengawal suhu badan. Dia macam AI. Kalau kita demam, dia bantu kita untuk kawal suhu badan kita, dia akan bantu untuk turunkan suhu badan kita. Biasa macam anak-anak saya lah. Kan kalau demam, memang kita akan sarung dia Alora full, Alora kat badan dia. Kat badan, kat kepala, full lah, full set. So dia tak dia tidur. Dia akan bantu untuk menurunkan suhu badan. Okay, dia kawal suhu badan kita. Okay, yang ketujuh ialah meningkatkan kualiti tidur. Okay, ini saya tak payah cakap lah. Ini memang banyak sangat testimoni berkaitan dengan tidur ni. Meningkatkan kualiti tidur. Okay. Dan yang terakhir ialah mengatasi keletihan. Okay. Okay, next. Okay, kemudian ialah sekecil manakah 1 mikron. Ini ialah macam mana apa yang ada dalam Alora tu yang boleh menyebabkan pantulan fiber, pantulan infrared tu. Sebenarnya di dalam Alora ni dia ada satu orang kata seramik. Orang Jepun ni, kan, dia dapat idea macam mana seramik tu boleh memantulkan infrared. Jadinya satu seramik yang telah dipatenkan, dia hancurkan seramik tu. Dia hancurkan macam debu. Dan tapi lebih halus daripada debu. Sehalus macam mana? Sehalus 0.3 mikrometer. Seramik ultra halus. Orang panggil seramik ultra halus. Kalau kita tengok dekat sini, rajah yang belah kiri ni, tengok kisaran kopi, pasir pantai, garam makan. Garam kita boleh nampak, betul tak? 500 mikrometer. Rambut manusia kita boleh nampak 75 mikrometer. Dia bunga hampir sikit-sikit dah boleh nampak. Dan 50 mikrometer. Okay. Asap. Kalau dia berada dalam kepulan-kepulan asap tu, kita masih lagi boleh nampak. Tapi kalau dia berada di ruang-ruang udara, zarah dia, kita dah tak boleh nampak dah. Betul tak? Zarah asap pun 10 mikrometer. Bakteria. Siapa boleh nampak bakteria, saya tabik. Jarang orang boleh nampak bakteria ni. Mata apa dia pakai ni, dia boleh nampak bakteria. Betul tak? Jadi bakteria pun 5 mikrometer. Dia halus lagi daripada bakteria. Sehalus 0.3 mikrometer. Ya, sehalus itu dia disebatkan di dalam benang. Okay? Ada benang, maksud benang tu, fiber, seramik tu,
disebatikan di dalam benang dan ditenun menjadi sebuah kain. Kain iaitu dinamakan fiber kodensi. Jadi itulah yang ada dalam fiber kodensi. Okey, boleh faham Kemudian macam mana fiber kodensi ini bertindak? Kat sini ada satu uji kaji dalam thermal machine ke saya nak cakap Ah, untuk perkesan haba lah, untuk mengesan haba. Kan, kat sini dia membezakan antara fiber kodensi dan juga fiber biasa. Bila kita lihat fiber kodensi dan fiber biasa sangat berbeza. Kita nampak sendiri bila dimasukkan di dalam mesin tu, kita pakai fiber kodensi, merah dia lebih menyala. Kan, kalau tengok dekat sini nampak tak suhu badan lebih tinggi, suhu badan yang tinggi dan stabil berbanding dengan pakaian fiber biasa. Okey, di bawah pula kita tengok bila orang tu pakai pants, seluar Palora, kan, nampak tak merahnya lebih menyala. Merah yang atas tu lebih menyala daripada merah yang bawah. Dan apabila dia buka pun, merahnya suhunya dia boleh masih lagi dikekalkan. Berbanding dengan bawah, bila dia buka, turun suhu dia dah menurun. Okay, jadi kita nak mengatakan macam mana bila pakai seluar Alora ni, macam mana peredaran darah tu, macam mana dia berfungsi dengan baik. Okay, so kaki kita berperanan sebagai jantung kedua. Siapa kat sini tahu kita ada dua jantung? Cuba type satu. Siapa yang tahu kita ada dua jantung? Type satu. Adakah kita OKU? Kita ada dua jantung. Cuba Sisnur tahu. Kak Azila tahu. Semua dah tahu ni. Kak Ajar pun tahu. Ah, adakah anda terlebih jantung? Anda ada dua jantung. Anda ada jantung spare part. Ah, sebenarnya jantung kedua kita bukanlah struktur jantung, bukanlah satu organ jantung. Tapi jantung kedua kita tu adalah uh, pengejutan otot betis di bahagian kaki. Itulah jantung kedua. Ibarat jantung kedua kita. Okay, kenapa? Persoalannya kenapa? Tak? Okay, jadi jantung kita ni kan sebesar mana? Sebesar penumbuk kita ni. Kalau kita tumbuk, inilah besar jantung kita. Kalau kita genggam penumbuk kita ni, itulah besar jantung kita. Okay, jantung kita ni dia bawa, dia pam darah ke seluruh badan kita. Bawa apa? Dia bawa oksigen. Dia bawa nutrisi. Dia bawa sel darah putih. Dia bawa hormon. Okay, dia bawa ke seluruh badan kita. Kan, kapiler darah kita ni sangat panjang, betul tak? Kan, berapa kilometer panjangnya? Kilometer. Jadi dia bawa semua nutrisi, semua oksigen ke seluruh tubuh badan kita. Dan juga dia bawa keluar. Dia bawa keluar apa? Dia bawa keluar toksin, sistem perkumuhan, bahan kumuh dalam badan kita. Dia bawa oksigen, so dia angkut juga daripada bagi oksigen kat sel-sel kita, so dia angkut keluar toksin dan masuk ke bahan-bahan kumuh melalui sistem perkumuhan. Jadi dia mengalir apa sih daripada jantung, dia pam darah mengalirkan ke seluruh badan untuk ke bawah. Ia mudah sebab dia ada daya graviti. Persoalannya dia sukar untuk naik ke semula ke atas untuk lawan daya graviti. Dia memerlukan pengecutan otot kaki yang kuat untuk darah tu daripada kaki naik ke semula ke jantung untuk disampaikan ke sistem perkumuhan. Jadi kalau orang yang lebih berusia yang kakinya tak kuat, memang sangat bermasalah sebab toksin akan berkumpul di bahagian kaki. Memang sangat bermasalah. Jadi toksin itu banyak berkumpul di bahagian kaki, sebab itu terjadilah banyak penyakit-penyakit yang bermula daripada kaki. Contohnya sakit lutut, sakit tumit, sakit macam-macam perkara. Diabetik pun bermula daripada kaki. Kaki bengkak. Kalau jantung pun kaki jadi bengkak. Semuanya bermula daripada kaki. Jadi orang Jepun ni dia ada satu tagline, kaki yang sihat dia boleh membantu peredaran darah yang lancar, peredaran darah yang sihat, dan sekaligus dia boleh membantu badan kita menjadi lebih cergas, lebih baik. Jadi itulah fungsi kaki. Fungsi kaki, maknanya kaki yang sihat adalah benchmark kepada badan yang cergas.
Okey, jadi kita perlu jaga kaki kita. Macam nak jaga kaki kita dengan kita pakai seluar Alora. Ya, itulah penyelesaiannya. Kita ada seluar Alora. Okey. Okey, kat sini seluar Alora ni telah direka khas. Direka khas. Okey, ini seluar Alora wanita perempuan. Okey. Dia dah direka khas dengan 6 tekanan bersegmen. Okey, semakin jauh dengan jantung, semakin tinggi tekanan dia. Okey, nampak tak? 24, 28 HPA. Kan? Semakin tinggi sampai ke peha tu 11 hingga 15 HPA. Maksudnya semakin jauh dengan jantung, semakin ketat lah. Semakin ketat tekanan kat bawah tu. Jadi, dia membantu otot betis untuk pam sumber darah naik ke atas. Okey. Kemudian, untuk seluar wanita, pants wanita, okay, dia ada kesan untuk mengempiskan perut. Siapa nak kempiskan perut, nak raya dah ni, jom kita pakai seluar Alora. Kan? Betul tak? Jadi, dia boleh, dia ada fabrik berbentuk berlian. Macam mana bentuk berlian tu? Ialah macam diamond. Diamond shape. Supaya gerakan kita tu lebih smooth. Kan? Dia lebih mudah kita bergerak kaki kita. Okay? Reka bentuk ergonomik. Okay? Litupan menyeluruh hingga ke buku lali. Rekaan pinggang yang lebar. Menyokong kedudukan pelvis. Kesan menaikkan pinggul. Inilah ciri-ciri seluar pants wanita. Okay? Seluar pants wanita direka khas lebih feminin. Mengikut reka bentuk kaki wanita. Tubuh badan wanita. Okey. Saiznya XS sampai double XL. Okey, dia ada dua color. Color classic black dan juga color soft beige. Okey. Kemudian kita ada seluar pants lelaki. Bila ada wanita mesti ada yang lelaki. Okey, lelaki ciri-ciri juga hampir sama. Tapi ciri-ciri lelaki lebih perempuan feminin, lelaki lebih apa? Maskulin. Ya, lebih maskulin. Okey, jadi pants lelaki lebih tebal sedikit berbanding pants wanita. Sebab dia lelaki, dia lebih, orang kata lebih lasak, kan? Jadi, dia punya ciri-ciri hampir sama. Dia ada kesan mengempiskan perut, kan? Cuma dia ada rekaan gaset yang lebih lebar dan luas, okay? Untuk lelaki lah, kan? Jadi, specialnya seluar lelaki ni, dia ada 360 darjah sokongan pada lutut. 360 darjah sokongan di lutut. Jadi siapa ada masalah lutut, tak kira lelaki ataupun perempuan, saya syorkan pakai pants lelaki. Okey, better pakai pants lelaki siapa yang ada masalah lutut. Okey. Rekaan terunan garisan silang. Okey, kesan menaikkan pinggul sama. Dia ada 6 tekanan bersegmen. Sama juga, semakin jauh dengan jantung, tekanan akan semakin kuat. Dan dia berfungsi mengangkat betis. Okey. Dan pants lelaki specialnya ada saiz M sampai 5XL. Okey. Dan dia ada warna hitam sahaja. Okey, bezanya pants lelaki kalau kita tengok tekanan bersegmen lelaki, kita paling bawah sekali tu 22 hingga 26 HPA. Kita tengok yang perempuan 24 dengan 28 HPA. Maksudnya pants perempuan tekanannya lebih tinggi berbanding tekanan dekat pants lelaki. Okey, maksudnya pants perempuan lebih ketat lah, lebih fit. Okey. Walau bagaimanapun, pants lelaki dan pants perempuan, dua-dua perempuan dan lelaki boleh pakai. Cumanya, sebab ada yang saya pernah dengar, dia pakai pants perempuan. Orang lelaki dia pakai pants perempuan sebab dia nak ada tekanan yang lebih kuat. Supaya dia boleh berdiri. Dia baru accident, dia jatuh daripada bumbung, dia pakai seluar pants perempuan. Sebab dia rasa lebih menyokong apabila dia nak berjalan. Sebab dia rasa lebih tekanan, lebih fit untuk dia berjalan tu, dia rasa lebih boleh berjalan berbanding seorang lelaki. Jadi, perlu konsult pada ejen-ejen Alora ni. Okey? Okey, next. Berkenaan dengan Alora Bra. Okey, Alora Bra ni sangat hot. Okey. Sangat hot. Waktu pelancaran dia tu, orang beratur pukul 3 pagi untuk beli Alora Bra.
Bukan perempuan saja, lelaki pun beratur. Masuk saya. Beruntungnya saya dapat beli Alora Bra ni. Isteri saya tak dapat beli pun. Ros tak dapat beli pun. Tahu tak? Saya beratur tu pukul 3 pagi. Untungnya saya beli-beli. Ros tak boleh beli. Ros perlu gunakan saya untuk beli Alora Bra pada masa tu. Okay. Jadinya Alora Bra dia sangat hot lah. Ah, Kita tengok rekaan dia sangat cantik. Dia lebih kurang kata sport bra. Betul tak? Okay. Dia menampilkan fabrik inovatif Flex Move yang beri sokongan, fleksibel dan keselesaan. Okay, sangat selesa. Okay, isteri saya kata, Ros kata kalau dia dah pegang Aurora brand, dia tak pandang dah Aurora lain. Dia dah Aurora lain tu dia dah macam campak tepi dah. Kalau Aurora lain, bra lain tu dah campak tepi dah. Dia pakai Aurora bra ni je. Ah, jadi itulah. Nak cakap banyak pun tak guna dah. Memang siapa wanita yang mementingkan kecantikan pada payudara, please pakai Alora ni. Yang mana suami ada birthday ke apa, hadiahkan dah Alora Bra ni pada isteri. Ah, Mesti isteri suka, mesti isteri gembira punya. Saya jamin isteri segembira punya kalau anda hadiahkan Alora Bra ni kepada isteri-isteri anda. Okey? Ah, Mungkin saya nak letak satu testimoni lah. Isteri saya pakai Alora Bra ni. Saya ingat lagi waktu tu di Hong Kong. Kan? Time tu Malik kecil lagi. Kita tinggalkan Malik kan. Dan dia mengenali bengkak susu. Ah, Bila dia pakai Alora Bra ni, dia tak rasa sakit masa bengkak susu tu. Jadi siapa yang ada masalah berkaitan dengan bahagian payudara, bahagian belikat belakang, orang kata apa, lymph node ke apa, kan ketulan pada payudara, kanser payudara, okay, please, okay, boleh pakai Alora Bra. Okay. Okay. Maklumat lanjut nanti bolehlah jumpa siapa-siapa untuk Alora Brown ini. Okay, next. Berkenaan dengan Alora Basic Top. Basic Top ni baju. Kan? Alora ni lengkap tau semua satu badan ni. Daripada kaki sampai kepala. Ah, Tadinya ni ialah baju. Maknanya mana bahagian badan kita yang memerlukan Alora. Yang sakit badan, sakit belakang, sakit bahu. Mana yang touch badan kita ni dengan Alora. Okay, dia boleh membantu dalam melegakan kesakitan tu. Okay. Dan Aurora Top ni adalah satu pakaian yang paling mudah lah sebenarnya sebab dia sarung je. Kan kalau lelaki, siapa yang selalu pakai baju pagoda ke apa tu, kita boleh gantikanlah dengan baju Aurora ni, Aurora Top ni. Sebab Aurora Top ni daripada baju pagoda dia tak ada apa-apa fungsi. Better lagi kita pakai Aurora Top yang boleh membantu dalam melancarkan peredaran darah di bahagian badan kita. Okay. Sangat selesa ni, saya suka pakai Alora Top ni. Masa tidur ke waktu bila-bila lah, memang sangat selesa. Okay, next ialah pakaian dalam. Itu, ni ialah Alora Panties dan juga Alora Boxer. Okay, siapa wanita yang ada masalah? Wanita. Siapa wanita yang ada masalah wanita? Kan? Contohnya keputihan, senggugut. Okay. Boleh dah pakai, cuba untuk Alora Panties ni. Okay. Dia boleh membantu. Okay. Banyak testimoni. Cuba tengok kat Alora TikTok tu. Tak tengok TikTok tu, type Alora senggugut. Alora apa tadi? Keputihan. Akan keluar testimoni tu. Okay. Testimoni tu tak berbayar. Okay. Testimoni tu dah lahir daripada hati orang yang menyampaikan tu. Kita tak ada orang bayar siapa-siapa influencer untuk menyampaikan kebaikan Alora ni. Okay. Okey, kemudian ialah Alora Boxer. Sama juga. Tadi masalah wanita, ini ialah masalah lelaki. Okey, please try Alora Boxer. Ha. Alora Boxer ni sangat best. Sangat, sangat apa orang kata? Sangat best lah. Siapa yang mencuba Alora Boxer mesti dah tinggalkan dah boxer-boxer yang lain. Dulu saya skeptikal dengan Alora Boxer ni. Sebab isteri saya nak belikan Alora Boxer ni, saya kata satu Alora Boxer ni boleh beli beratus beratus boxer-boxer yang lain. Tapi selepas pakai, okey, saya menafikan lah. Sorry lah. Okay.
Okey, tapi ada masalah berkaitan dengan kencing tidak lawas, berkaitan dengan buasir. Okey, boleh cuba Alura Boxer. Masalah kelakian, okey, cubalah Alura Boxer. Okey, ataupun orang yang berbadan besar. Kalau pants tu 5XL masih lagi tak muat, okey, pakai Alura Boxer ni. Sebab dia boleh meregang lebih, orang kata apa, lebih fleksibel, meregang lebih lebih banyak lah. Okey. Okey. Next adalah Alura Scarf. Okey, ini untuk bahagian kepala. Okey, siapa ada masalah migraine, siapa ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kepala, pakai Alura Scarf. Okey. Siapa yang ada masalah tidur, pakai Alura Scarf. Okey. Time tidur, Alura Scarf tu sarung. Okey, lepas tu sampai ke arah hidung sini. Okey, sarung. Ah, confirm tidur lena. Okey. Tidur tak mimpi apa-apa. Tidur yang mimpi tu tidur tak lena sebenarnya. Ini tidur yang tak ada mimpi apa-apa. Tidur yang berkualiti lah orang kata. Tidur berkualiti ialah tidur yang tak bermimpi tau sebenarnya. Okey. Jadi cuba Alora Scarf siapa sakit kepala, migraine. Isteri saya dia ada masalah migraine. Dia ada masalah sakit kepala. Dia suka sampai satu masa dulu dia suka hentak-hentakkan kepala dia dekat dinding. Dia suka tarik rambut dia. Rambut dia ni dia gini-gini suka tarik. Pop, dia tarik gitu. Kalau dia sakit kepala. Jadi kalau pada masa dia, sejak dia pakai Alura ni, dia pakai waktu tidur memang dia pakai Alura Scarf ni. Memang tidur memang dia macam ninja dia pakai. Memang dia pakai. Jadi sejak dia pakai Alura ni memang dia tak ada sakit kepala. Saya pun suka pakai juga Alura Scarf ni. Dan drive tu saya pakai. Dia boleh mengurangkan rasa mengantuk. Okey? Ya, pakai Alura Scarf. Okey, kemudian Alura Scarf juga dia boleh dia ada dekat tengah tu ada lubang. Kalau ada sakit bahagian leher, kita boleh sarungkan sampai ke leher. Okey, sampai ke leher sini. Okey, macam dalam gambar ni lah. Okey, kemudian Alura arm sleeve. Okey, Alura arm sleeve itu di bahagian tangan lah. Okey. Siapa yang selalu menggunakan tangan ketika bekerja, kan selalu orang kata yang driver memandu, apa lagi? Orang yang drive jauh, orang yang ada Parkinson, kan tangan. Okey, orang yang ada stroke, trigger finger, carpal tunnel ke, okey. Tangan lah, berkaitan dengan tangan. Okey. Ikhtiarkan dengan Alura arm sleeve. Okey, boleh. Okey, alur armsling ni bahagian tangan secara keseluruhan. Okey. Satu lagi orang yang ada orang yang ada kanser payudara. Orang kanser payudara ni lepas melakukan pembedahan ke apa ke dia susah nak angkat tangan. Sakit pula angkat tangan. Jadi pakai arm sleeve. Arm sleeve dia daripada sini sampailah ke bahu. Dia ada saiz-saiz dia lah. Okey. Jelas tak? Jelaskan. Kalau kanser hidung, kalau kanser hidung, yelah pakai inilah Alura. Benda yang kita boleh touch kat hidung, kalau hidung, hidung lah. Pakailah Alura Scarf yang boleh touch hidung tu, waktu tidur ke apa ke. Kan, waktu dia tengah tak ada apa-apa tu, okay, sarung sampai ke hidung. Okay, saya tanya ni, Kak Afida. Okay, Kak Afida, nanti kita uh, konsert lebih lanjut kerana kanser hidung. Okay, alright. Alura Socks, okay, with Codensi. Stokin Alura, bezanya stokin lelaki dan wanita. Stokin lelaki ni lebih panjang, stokin wanita dia lebih pendek sedikit. Nampak tak? Dia panjang sampai ke betis. Perempuan tu dia sampai bawah sedikit daripada betis. Dan material dia pun berbeza. Okay, perempuan dia macam stokin wanita, stokin muslimah material dia. Okay, stokin lelaki macam stokin lelaki lah. Ah, Material lain sikit. Tapi kedua-duanya ada infrared. Okey, ada kodensi. Dan tekanan daripada stokin wanita lebih kuat tekanan dia. Nampak tak? Dia ada dua tekanan bersegmen di bahagian stokin tu. Okey, ini sangat bagus. Siapa yang ada sakit tumit, siapa yang kaki dia kebas-kebas ke, lenguh kaki ke, siapa yang kerja banyak berdiri, kaki cepat penat, okey, pakai stokin ni. Kan siapa yang malam-malam tu selalu orang kata apa simpul biawak simpul biawak kan kekejangan kaki. Siapa yang selalu macam tu please pakai Alura socks, pakai stokin ni waktu tidur. Okey, itu boleh bantu betul lebih lena
Ada orang pakai stokin je, kita dah boleh bantu dah keseluruhan sakit dia sebenarnya. Ada testimoni, pakai stokin je dia dah boleh macam-macam lah sakit di tempat lain, tapi pakai stokin sakit di tempat lain tu boleh kurangkan sakit tu sembuh. Yang tu. Ah, bukan sembuh lah, lebih kurang mengurangkan rasa sakit kat tempat yang lain. Okey. Okey, stokin. Dan bila kita tengok dekat sini, kita boleh gayakan aluran ni dengan macam-macam jenis lah. Ah, macam-macam kita boleh pakai dengan pelbagai gaya kan. Dia tak bukan dia bukan pakaian untuk orang sakit. Okay, orang sihat pun perlu pakai. Okey, inilah kajian penyelidikan fiber kodensi. Dia bukan hanya ada testimoni yang berjaya, testimoni yang banyak. Okey, dia juga ada kajian. Okey, kajian yang dijalankan oleh Profesor Shimizu daripada Osaka Prefecture University. Okey, apa kajian dia? Yang pertama ialah bila pakai fiber kodensi ni, dia boleh meningkatkan fungsi sistem imun. Dia boleh meningkatkan fungsi sistem imun. Bila tengok graf tu, pakai bahan biasa, pakai pakaian biasa, dengan produk fiber kodensi jauh sangat. Betul tak? Nampak tak graf tu? Jauh lebih tinggi graf orang pakai fiber kodensi. Okay? Bila sistem imun kita kuat, okay, badan akan lebih tahan lasak. Badan akan tak mudah jatuh sakit. Okay? Pemulihan akan jadi cepat, lebih baik. Pemulihan apa-apalah pada badan akan jadi lebih cepat. Okey, itu fungsi sistem imun. Okey, yang kedua ialah dia boleh meningkatkan keupayaan antioksidan. Okey, apa tu antioksidan? Apa antioksidan tu? Okey, antioksidan ni tugas dia untuk melindungi sel daripada kerosakan dan penuaan. Jadi kita akan jadi lebih muda bila kita pakai Aurora. Betul tak? Jadi radikal bebas sebab dia akan kita ni terdedah dengan radikal bebas dekat sekeliling kita. Kan? Jadi dia akan radikal bebas ni dia boleh cepatkan badan kita ni cepat letih lah, cepat letih. Lepas tu cepat rosak, mudah sakit antioksidan ni. Jadi dia boleh melindungi badan kita daripada radikal bebas ni, antioksidan. Okay, kemudian dia meningkatkan kualiti tidur. Okay, ini memang sangat banyak testimoni berkaitan dengan tidur. Saya dah cakap, saya sendiri pun tidur melena bila kita pakai Alora. Okay, isteri saya pun sama. Isteri saya ada masalah tidur sebelum ni pun. Jadi dia pakai memang dia lena tidur. Jadi dan banyak bukan saya je kalau tengok testimoni, kalau rata-rata orang cakap tentang tidur bila pakai Alora ni memang sangat selesa, sangat best. Okay, tidur ni sangat penting sebab masa tidur ni lah uh, kita punya badan ni buat kerja-kerja repair. Uh, Faham tak? Kerja repair. Baiki sel, baiki hormon dan baiki apa-apalah tenaga sewaktu kita tidur. Kalau tidur kita ni tak berkualiti, kan kita tidur pun kita bangun pagi kita still rasa penat. Itu tidur yang tak berkualiti. Still rasa mengantuk, penat, letih. Jadi pakai Alora. Okay, untuk meningkatkan kualiti tidur. Okay, yang keempat adalah mengurangkan keletihan fizikal dan mental. Siapa nak cepat recovery, penat, dah penat ni berlari ke apa ke, buat kerja penat sangat. Okay, sarung Alora dia boleh membantu untuk recovery dengan cepat. Okay, keletihan fizikal dan juga mental. Stres, sarung Alora dia boleh membantu untuk memberi ketenangan. Okay, semua ni ada kajian, bukannya cakap kosong. Okay, semua ni telah dikaji di dalam makmal oleh Profesor Shimizu. Okey, dan Alora dah terjual lebih daripada 3 juta. Ah, lebih daripada 3 juta sejak dilancarkan. Banyak tak? Banyak kan? 3 juta itu bukan yang sedikit. Jadi 3 juta, saya rasa sekarang ni dah lebih. 3 juta ni pada tahun 2025. Sekarang ni dah tahun 2026. Mungkin dah cecah 4 juta rasanya. Dan kita dapat anugerah hampir setiap tahun, okay, oleh Malaysia Health and Wellness Brand Awards. Okay. Dan juga Healthcare Professional Choice Extraordinary Healthcare Brand Awards kat Hong Kong. Dan Malaysia Health and Wellness Brand Awards ni, juri dia adalah daripada KKM sendiri dan juga Chinese Medicine. Jadi hampir setiap tahun kita dapat anugerah untuk membuktikan barang kita berkualiti, barang kita berkesan.
Okey, jadi untuk mengakhiri tentang Alora ni, sebenarnya siapa sebenarnya yang perlukan Alora ni? Siapa yang perlukan peredaran darah yang lancar? Itu soalan sebenarnya. Siapa yang memerlukan peredaran darah yang lancar? Adakah orang tua saja yang memerlukan peredaran darah yang lancar? Cuba cuba type. Adakah orang bersukan je yang perlukan peredaran darah yang lancar? Siapa perlukan peredaran yang lancar? Jawapannya, kita semua perlukan peredaran darah yang lancar. Jadi, kita semua memerlukan Aurora untuk membantu peredaran darah kita lebih lancar, untuk kita lebih sihat dan mencegah lebih baik daripada mengubati. Betul tak? Jadi, sebagai langkah pencegahan daripada awal, orang yang sakit memang sangat perlu Aurora. Tapi orang yang belum sakit lagi, pakailah Aurora untuk mencegah. Okay, kalau kita mengubati tu, kita dah terlambat dah sebenarnya. Kan? Sebab kosnya lagi tinggi. Okay, please jaga kesihatan semua. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Harap jelas. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Diskusi ataupun kongsian sebentar tadi. Kita dah buat kita ya. So sekarang kita nak jemput nak berkira dan perhatian daripada syarat kita yang pertama tentang peranan baik kemudian Aurora diri. Okay? Syarat kita yang pertama itu diberi apa? Ambil nanti lebih macam dipanggil no. Okay? Mula dengar. Okey, okey. Cuba cakap lagi. Okay. Mana? Okay. Okey. Sekarang, okay. Dah. Okay. Kita tengok biodata tentang Sis Nur sebelum kita menjemput beliau untuk sharing tentang pengalaman beliau lah menggunakan Aurora series. Okay, melalui kakak beliau iaitu Rose. Okay, asalnya beliau ada sakit pinggang dan lutut yang kadang-kadang datang bila semakin meningkat usia. Maksudnya semakin berusia kita rasa macam-macam kan. Kemudian sakit pinggang, sakit lutut semakin pulih selepas menggunakan Aurora Max. Sekarang kita jemput Sis Nur untuk membuat perkongsian. Dipersilakan. Ada. Sis Nur ada? Okey, dengar tak suara? Dengar jelas. Okey, jelas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, hari ini saya nak kongsikan tentang pengalaman saya menggunakan Aurora. Okey, mulanya saya kenal Aurora ni melalui kakak saya. Tak ada sebab nak pakai. Tapi tiba-tiba kebetulan waktu dia perkenalkan Aurora tu memang ada rasa sakit belakang. Kita rasa lutut tu macam bergeser. Rasa macam tu lah. Rasanya semua orang pernah ada rasa sakit lutut macam tu kan. Lepas tu sakit belakang nak darah lagi. Benda ni saya jarang cerita. Sakit saya kena pergi refer fisio.
Tapi saya tak pergi sebab masa tu belajar, saya buat belajar. Jadi memang terkandas lah benda tu. Dan pernah masa waktu belajar tu, lecturer saya cakap, tulang belakang awak ni pelik tau sebenarnya, dia cakap. Sebentuk kaki pun pelik. Dan dia siap bayangkan yang saya nanti masa umur 30-an, saya akan sakit belakang. Dia predict macam tu lah. Dan memang betul, memang saya rasa sakit belakang. Dan saya tak pernah lah pergi hospital untuk check up yang penuh. Tapi disebabkan ada Alora, so why not? Try lah kan, nak tengok ada kesan ke tak. So bila pakai Alora Pens ni, mula-mula masa pakai Alora Pens tu, jujur cakap saya tak konsisten. Saya pakai waktu malam sahaja, waktu tidur. Tapi saya dapat kesan. Saya konsisten pakai waktu malam dan bila pakai waktu malam tu memang rasa kesan dia. Dan Alhamdulillah slowly berbulan-bulan pakai dapat rasa sakit belakang tu semakin lama semakin berkurangan. Dan sakit lutut tu semakin lama semakin tak ada. Sebab daripada merangkak-rangkak bila naik tangga, sekarang dah boleh naik tangga secara selesa lah. Tak adalah rasa sakit. Dulu kalau nak naik tangga tu, dia akan macam kita adjust tau. Pelan-pelan naik tangga. Kalau salah cara memang sakit, confirm sakit. Tapi sekarang bolehlah dan naik. Dan hari tu pergi travel, pergi Tokyo pun okey lah, Alhamdulillah. Dan paling ketara bila naik bas, sekarang kan saya selalu travel Kuala Lumpur SP 2 hari berturut dan 6 jam dalam bas tidur. Memang tak turun langsung, tak pergi toilet langsung, 6 jam dalam Alhamdulillah makan sakit belakang kan. Tapi saya Alhamdulillah kita boleh jadikan dia sebagai first aid kit dalam keluarga kita. Sebabnya anak-anak kalau jatuh ke, tiba-tiba demam ke, tiba-tiba sakit lenguh kaki ke, benda tu kita boleh pakai sebagai kecemasan. Barang yang sangat penting sebab hari tu anak terus balut dengan Alora arm sleeve ni. Alhamdulillah memang cepat turun dia punya bengkak tu. Lepas tu anak-anak umur 5-6 tahun ni dia ada masalah growing pain. Dia selalu sakit lenguh kaki. Lalu malam-malam ibu lenguh. Asyik lenguh kan. Kita pun stres. Pakaikan dia Alora saya, Alora ni sangat penting ada dalam beli. Dan kalau perlu pilih, kalau kita perlu pilih Alora mana yang kita kena beli adalah Alora Pens. Sebab Alora Pens kita boleh guna orang kata multi purpose. Kita boleh kaki, balut kat badan, boleh pakai untuk anak, boleh pakai untuk kita. Macam-macam. So start dengan Alora Pens dulu. So itu je saya nak kongsikan kesimpulannya. Kalau nak mula pakai Alora, start dengan Alora Pens. Okay, semoga bermanfaat. Terima kasih Nur atas perkongsian sebentar tadi. Sama. Okey, seterusnya kita menyebut testimoni yang kedua iaitu Puan Azliza. Dipersilakan. Puan Azliza ada? Sorry, Okey, ada gangguan tadi. Okey. Terima kasih Cik Gazila. sama. Okey. Uh, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hari ini saya nak berkongsi lah. Saya kenal Alora ni asbab
dapat tawaran pergi haji tapi tak dapat menunaikannya sebab ada ketulan di payudara. Bermulalah kenapa saya mula dengan Alora ni lah. Ada Umi. Okey. Maaf ya, dengar. Okey, asbab ada ketulan di payudara tu, ujian kesihatan saya tak lulus. Jadi doktor sarankan untuk buang ketulan tu, makan ubat 5 tahun dan buat kemo. Masa tu saya memang tak boleh terima lah. Tak boleh terima. Bukan tak nak dengar cakap doktor. Tapi mungkin sebelum ni kita rasa kita macam sihat lah. Kan? Tapi bila yalah Allah aturkan benda ni untuk kita beringat lah. Dia macam bagi signal. Signal yang kita perlu lebih peka dengan kesihatan kita. Biasalah kita suri rumah ni sibuk jaga anak. Biasalah kita ni suri rumah sibuk jaga anak, urus keluarga. Kadang-kadang isu-isu kesihatan yang kecil-kecil itu kita abaikan. Jadi bila saya buat pilihan untuk ikhtiar dengan Alora ni, dia bukan saja bantu saya untuk pergi haji, untuk dia bantu juga untuk masalah isu-isu kesihatan. Sebelum ni saya selain daripada bisa tangan, frozen shoulder, trigger finger, masalah sakit lutut, varicose vein, banyaklah. Tapi itulah Allah tu dia maha mengatur. Kita dah lama simut, kita tak ambil peduli kesihatan kita kan. Orang yang kita dia datangkan ketulan di payudara tu asbab untuk kita kena Alora ni. Jadi kesihatan tu dibantu dengan pemakaian Alora ni. Saya buat pilihan berikhtiar dengan Alora. Kemudian saya dapat lagi tawaran untuk pergi haji pada 2025 dan sepatutnya tahun ni lah saya pergi. Alhamdulillah saya dah lulus ujian kesihatan tu. Bersyukurlah. Bersyukur rezeki dapat kena dengan Alora ni, yang bakal haji atau yang ada niat untuk menunaikan haji, cubalah Alora ni untuk tingkatkan tahap kesihatan. Ada peluang untuk ikhtiar untuk pergi haji, untuk perbaiki tahap kesihatan tu. Jangan risau, insya-Allah kalau kita benar-benar ada niat nak pergi, kita jaga dan ubah gaya hidup, insya-Allah boleh dibantu dengan Alora ni. Itu sajalah perkongsian saya hari ini. Minta maaf. Okey. Okey, Terima terima kasih Kak Azliza. Tahniah dapat pergi haji tahun ni. Okey, Masya Allah.
ya, bila beliau berikhtiar dengan Aurora Series dan produk BE, alhamdulillah peluang haji dapat pada tahun ini. Okey, tanya. Okey. Kita dah dengar manfaat infrared tadi, dah dengar testimoni daripada mereka. Okey, sekarang kita nak tahu pula apa peluang yang ada di BE ni apa. Okey. Sebelum tu saya nak membacakan ataupun menceritakan, berkongsi tentang orang pemuda daripada Johor ni ya. Okey. Aiman adalah seorang anak muda dari Johor yang bersemangat Kak Azim, tinggi. Okey, Aiman ni mengenali BE. Kak Azila, Aiman, Okey, Aiman mengenali BE. Aiman dia tak Ya. Aiman kan? dapat masuk, saya gantikan. Saya gantikan. Okey. Kita jemput DCA Ros Alik lah untuk berkongsi tentang peluang yang ada di BE. Okey, dipersilakan. Slide-nya Encik Syafiq. Aiman dia tak dapat masuk sebab dia tengah jumpa prospek sekarang ni dekat Seremban. Tak habis lagi dari pagi tadi. Rohaniku mengalir. Oh, siapa nyanyi tu? Tadi kita dah dengar pasal Alora, produk kesihatan, dan yang di BE ni dengan stokin sahaja. Sebab kemampuan saya mampu nak beli stokin je time tu. Tapi disebabkan saya nampak ada peluang keemasan di BE ni, lagi dia menguatkan semangat saya untuk buat BE. Sebab saya nampak ada peluang untuk saya dapatkan Alora Pants yang saya tak mampu nak beli tu. Saya simpan hajat saya buat BE, daripada income BE itulah saya beli Alora Pants. Daripada BE dia datang, kepada BE dia kembali. Gitu. Tapi maksudnya kat situ, kita ada peluang untuk dapat produk-produk kat BE ni yang dulu kita rasa tak mampu. Bahkan dapat berlebih-lebihan harga produk tu, dapat lagi ekstra. Untuk business tradisional saya, business konvensional, ada kedai online, ada kedai offline. Sekarang saya dah tutup semua. Sekarang full time hanya buat BE sahaja. So next slide. Okay. So, ada ke dalam ni yang belum menjadi ahli? Mungkin boleh komen saya. Kalau sudi nak komen lah. Okay. So, untuk mendapatkan produk di BE ini, sebenarnya harga barang kat BE ini dia ada dua. Satu harga member, satu harga non-member. Actually, kalau kita beli produk BE tanpa jadi member pun boleh. Cumanya kita dapat harga lagi mahal lah. Kalau kita jadi ahli BE, kita dapat harga murah, 10 ke 20% diskaun. Bahkan dapat lagi banyak kelebihan lain selain daripada tu. Dengan yuran RM60 sahaja seumur hidup. Kita tak perlu renew dengan RM6 setiap tahun. Selagi mana kita ada membuat pembelian sekurang-kurangnya sekali setahun. Maksudnya dalam tempoh 12 bulan tu ada beli sekali, dia akan auto renew lagi setahun. Jadi biasanya lah kita akan ter-auto renew tanpa sedar. Memang tak akan expired. Kalau kita ni memang suka nak menggunakan barang-barang dekat BE. Okey, jadi dengan RM60 tu, yuran kita akan dapat, kalau tengok dekat sebelah bahagian kiri tu, yang pertama kita akan dapat apps. Kita akan dapat ID dan password untuk login terus ke dalam apps BE4U tu. Saya dulu beli Alora, hari yang sama saya beli Alora Socks tu, hari yang sama
result dah berlambat. Dia yakin dengan produk tu sebab saya dah study sikit lah tentang produk tu. Jadi siapa yang baru nak start malam ni, daftar malam ni, sebenarnya on the spot boleh terus buat sharing. Borrow power, testimoni orang lain. Lepas tu itu yang pertama, kita akan dapat apps tu, kita boleh box dulu ke, nak beli pens dulu ke. Macam Sis Nur kata tadi, priority pens. Kalau kita mampu belilah pens. Kalau kita tak mampu, kita boleh beli ikut bajet yang kita ada. Kalau kita mampu beli stocking, okey je nak start dengan stocking dulu. Nanti kita buat BE, kita dapat income, kita boleh beli pens pula. Gitu. Okay, jadi bila kita login tu, kita boleh buat belian sendiri dan kita boleh track, check kita punya tracking dekat situ. Tak perlu nak ada point kita kat situ, kita boleh redeem cash rebate daripada situ. Pembelian bulan ni, kita akan dapat cash rebate tu pada bulan depan. Best kan? Dah lah dapat diskaun 10 to 20%. Dapat lagi 5 to 15% diskaun untuk setiap pembelian. So, rugi sangat kalau kita beli barang tapi tak jadi ahli. Sebab kita tak dapat point tu. Tak dapat point tu dia akan convert kepada RM. Kalau lebih RM50, dia akan masuk ke account bank kita. Bawah RM50, dia masuk akan datang. Lepas tu, yang paling utama sebenarnya, kita jadi ahli ni sebab kita nak dapat jaminan keaslian produk. Sebab sekarang ni produk BE dah viral. Kalau buka Shopee, Lazada, ada je orang jual. Buka dekat TikTok, ada je orang jual dekat beg kuning. Tapi risiko barang tiruan dan tak ada jaminan keaslian dan anything happen, barang tu memang fake kan? Ataupun Alora fake ke, kita terkena Alora fake, Shiruto fake, kita tak boleh nak claim dengan HQ. Sebab kita beli dari jalan yang salah. Sendiri tanggung risiko. Okay, jadi pastikan jadi ahli untuk dapat jaminan barang yang original. Dia tu benda makan. Entah apa yang dia masukkan dalam Shiruto palsu tu ataupun Bifil kan. Okay, lepas tu kita akan dapat resit. Automatic kita akan dapat resit tu dekat email. Dan juga akan dapat resit yang sama dekat dalam apps BE4U. Kita boleh download sendiri. Senang kita nak rujuk. Lepas tu kita akan dapat birthday treat. Siapa kat sini birthday bulan 1? Nak jadi ahli dan birthday kita tu dah lepas. Tapi bulan 1 jugalah. Contoh dah lepas 5 hari bulan Januari. Tapi birthday bulan 1. So daftar malam ni terus dapat extra 20% discount birthday treat. Kita jadi ahli, kita dah dapat 10 to 20%. Birthday treat dapat lagi tambahan 20%. Seolahnya kita punya persen ni, sebenarnya total persen kita ni dah almost 40% daripada harga retail. Besar tak? Besar kan? 40% daripada harga retail. Hanya untuk orang yang birthday pada bulan ni sahaja. Siapa birthday bulan depan, dia boleh redeem pada bulan depan. Setiap tahun kita ada peluang untuk dapat special birthday treat ni sekali setahun. Sebab setiap orang lahir 1 tarikh je. Ada yang lahir 2 bulan ke? Kan sekali je. 5% pada bulan ketiga keahlian. Contoh kita daftar bulan ni, bulan 1. Pada bulan 3 nanti, kita akan dapat tambahan 5%. Maksudnya kat situ, total diskaun kita dah cecah 45%. Sangat untung. Alora Top tu, Alora Top antaranya yang kita boleh redeem 45% daripada harga retail. Sangat-sangat murah. Yang ni special untuk ahli baru sahaja. Orang yang lama tak boleh. Kan? Itu untuk onboarding promo. Okay. Macam mana kalau suami isteri birthday treat tu? Aiman masuk je tu. Aiman masuk balik. Siapa yang berdaftar, dia akan ikut birthday yang berdaftar tu. Contoh, saya daftar bulan 8. Syafiq birthday, saya daftar bulan 8. Birthday bulan 11 kan. Tapi yang berdaftar dalam sistem, nama saya sebagai penama pertama. Bila husband mengikut
birthday orang penama pertama. Jadi ikut penama isteri lah. Suami. Satu birthday je. Okay. Okay. So itu untuk birthday trip, onboarding promo. Lepas tu kita ada peluang untuk dapat business support group yang sangat banyak. Siapa kat sini dah start buat BE? Setuju tak? Kita dapat peluang group support yang sangat banyak. Esok pun kita akan ada buat kelas TikTok. Percuma sahaja kelas TikTok kita esok secara offline berdepan untuk warga Johor. Cara nak pegang saya dulu adalah trainer Shopee tau. Saya ajar usahawan-usahawan kecil dan sederhana, kecil hingga sederhana untuk menjual dekat Shopee. Bila orang nak join kelas, saya akan 1 jam RM150. Tapi dekat BE kita tak 1 sen pun. Wah, sedangkan orang kalau nak belajar. Tapi dekat BE, sebab kita belajar daripada proven success. Apa yang saya ajarkan adalah daripada apa yang upline saya ajarkan. Dan upline kita dekat atas ni semua jutawan. Benda coaching datang berdepan dengan kita kena sangat sakit. Keluar dah tu, dia bayar 250 per student. Dia dulu saya lantik sebagai admin, duduk jauh suri rumah. Saya kata, macam mana saya nak bagi dia peluang income kan? Jadi admin lah. Bila dah buat admin, saya nampak peluang dekat BE ni, saya rasa macam saya ni selfish kalau saya tak bagi dia peluang untuk buat income ini. Saya macam sebab tu saya paksa juga dia untuk buat BE, paksa dia tu sampai pergi ke Tokyo, sampai pergi ke Melbourne. Paksa dia tu, berbaloi tak kena paksa. Kan? Okay, itu peluang bisnes. Actually, kalau kita jadi ahli BE ni, dia tak adalah kata kena wajib buat bisnes, tak ada. Ini peluang. Sebab tu nama dia hanya dapat sebagai kelebihan ahli lah. Still untung sebab kita dapat 10 to 20% diskaun, dapat cash rebate semua tu kan. Okay. So, harga lagi murah, tak ada paksaan belian bulanan. Kalau kita hanya sebagai user, tak ada orang paksa setiap bulan you kena beli berapa. Tak ada orang paksa kena beli Aulora Pen setiap bulan ke, kena beli Shiruto setiap bulan ke. Kita beli apa yang kita perlukan pada bulan tersebut. Kalau ini cashback yang saya maksudkan tadi ni. Macam ni. Contoh ya, kita beli stokin. Stokin tu kita beli harga dah member. Lepas tu daripada pembeli beli barang lagi. Kita beli barang tu dekat app, tolaklah cash rebate tu. Dah bagi 5%, ya Allah. Pencipatan tu nampak tak berganda off sahaja. Lupa nak bagi tahu RM60 ke ni. Slide pertama balik. 6 gift. Sampel produk yang bernilai 60 RM7.20 tak silap. Saya suka sangat pakai. Yang ni nilai dia RM67.20, harga retail, harga member RM60. Kita bayar member RM60. Sebenarnya kita bayar for nothing. Sebab kita dapat semua ni, dapat lagi peluang BE, dapat lagi cash rebate. Tidak melebihi daripada yuran RM60 tu. Lepas tu dapat lagi katalog produk dan akan dapat bag kit jualan serta buku berkenaan company. Okay, next. Jelas saya berkenaan dengan keahlian. Okay, next. Okay, ini adalah cash rebate yang saya maksudkan. Yang menarik tentang cash rebate dekat BE ni adalah
maksimum 15%. Walaupun ada bulan kita tak buat pembelian langsung. Contoh kita daftar bulan ni, bulan 1. Lepas tu bulan depan kita tak ada buat belian. Bulan ketiga barulah ada rasa nak beli. Bulan kelima baru ada rasa nak beli. Pembelian kita sejak kita sign up tu dia accumulated tau, dia tambahkan. Dia tambah, achieve 4,000 poin, dia naikkan kepada 8%. Cukup 8,000 poin, dia naikkan lagi kepada 11%. Lepas tu bulan 6 tak membeli, bulan 7 tak membeli, bulan 8 baru nak beli lagi sekali. Pada bulan 8 tu kita nak beli tu, kita still dapat 11%. Dia tak dropkan kita kepada 5% semula. Walaupun ada bulan kita miss kan. Pernah nampak tak benda sistem macam ni dekat tempat lain? Sebab saya dah join macam-macam. Saya pernah join juga MLM, pernah join sistem membership yang lama. Dia tak ada macam ni. Sangat unik lah benda ni dekat BE. Dan sangat banyak menarik perhatian orang-orang kat BE lah. 11,000, kita ada peluang untuk jadi ambassador. Bila nak jadi ambassador tu, itulah peluang untuk kita menjana income dekat BE. Income yang lagi besar. Kalau kita stay dekat keahlian biasa, kita hanya dapat bonus nombor 1 dan 2 sahaja daripada 9 jenis bonus ni. Tapi kalau kita jadi ambassador, kita akan unlock yang ketiga, yang keempat, dan jadi ambassador, kita dah berpotensi untuk dapat income 4 angka ke atas. Nak dapat 5 angka pun boleh. Dia bergantung dengan poin ambassador kita tu. Saya dah dapat income 5 angka kat BE. Jadi actually income kita dekat BE ini kita tentukan. Kita nak berapa banyak. Tanya dekat upline, bagi tahu upline saya nak income macam ni bulan ni. Macam mana nak capai income ni? Kita boleh bantu aturkan target setting. Okay, so kalau kita dan ada lagi tambahan 2 bonus, baru ambassador tahu, belum rank yang lebih tinggi. Dengan ambassador sahaja, kita akan dapat lagi satu tambahan iaitu, nanti saya tunjuk yang next tu, PRV dan juga peluang untuk travel. Percuma 2 kali setahun. Semakin kita naik rank, BE akan bagi kita 1 persatu tambahan bonus. Kita bantu orang lain pun jadi ambassador bawah kita, walaupun baru seorang, kita lepas tu kita bantu 2 orang, kita akan dapat development fund. Bantu 3 orang, kita akan dapat year end fund. Year end fund ni, dia bagi kita saving tau. Dia bantu BE, dia tolong savingkan duit kita. Income kita bahagian. Contoh dalam 500 tahun, pada tahun yang berikutnya, setiap hari bulan 15, bulan 1, kita akan dapat bonus, year end bonus tahun yang sebelumnya. So macam baru-baru ni lah, kita bulan 1 ni kita dapat 2 jenis bonus. Bonus income bulan 12 dan satu lagi bonus best kan kita dapat saving. Kalau tak, memang tak menyimpan lah. Kan BE dah tahu dah kita punya sifat manusia. Tolong kita simpankan. Itu yang ke-7. Yang ke-8 tu adalah bonus kafan. Ini yang paling disukai lah, yang paling diburui oleh orang-orang BE. Sebab 5 cawangan lah, 5 cawangan di bawah rangkaian kita. Kita berpotensi untuk unlock kafan, nilai dia maksimum RM7,000 setiap bulan selama 4 tahun. Maksimum RM7,000. Dan kalau yang di bawah kita RM7,000 maksimum selama 20 tahun. Bayangkan rumah macam mana. Kalau lah contoh, kita rasa kita dah banyak. Kita rasa nak saving duit tu umpanan haji.
Ataupun untuk kita punya education anak pun boleh, tak ada masalah sebab dia bagi cash. Cuma istilahnya sahaja car fund dan housing fund. So terpulang nak guna apa dengan duit tu. Okay, next. Encik Syafiq, next. Okay. So ini adalah bonus tambahan bila kita jadi ambassador. Baru ambassador. Yang ni adalah semua free saya dapat. Ini adalah voucher produk yang paling banyak yang saya pernah dapat dalam hidup. Kat sini memang puas redeem segala benda. Biol skincare tu semua saya Spirulina saya redeem yang botol besar. Kali sendiri harga Spirulina botol besar tu RM714 tau. Tapi saya redeem free sahaja. Zenkozobol kalau beli sendiri RM528. Tapi dekat sini saya dapat free. Sebenarnya kat BI ini yang saya suka, kita ada peluang untuk mencuba semua produk dan tak semestinya semua produk tu kita beli. Ada yang kita beli, ada yang kita boleh redeem. Macam ni lah. Inilah saya punya M untuk jadi ambassador supaya saya dapat mencuba semua produk dekat BI. Okay, next. Ambassador sahaja dah berpeluang. Tak perlu rank tinggi pun lagi. Okay, next. Jadi kita ada peluang lah nak bagi untuk anak-anak, diri sendiri kan. Biasanya orang yang join BED adalah orang yang sakit-sakit kan, orang yang sihat kan. Lagi-lagi kita kena maintain kita punya bilik, kita nak satu persatu pakai Alora. Jadi bila adanya redeem voucher tu, dia membantu meringankan bilik lah terutamanya. Tapi bilik kena adalah bonus tambahan kedua bila jadi ambassador, kita ada peluang untuk pergi travel 2 kali 2 tahun setengah lebih. Saya dah pergi travel bersama BI ini 5 kali. Dah pergi Shanghai, dah pergi Tokyo, InsyaAllah bulan 5 ni akan pergi Beijing. Siapa nak ikut saya pergi Beijing? Sampai ambassador tu ada peluang. Kalau orang lain tak jadi ambassador, tak dapat nak kumpul point join travel. Kita yang dah ambassador ni, syukurilah nikmat ambassador tu. Fight lah habis-habisan bulan ni. Okay, next. Dan special tau bulan ni, siapa yang baru jadi ambassador bulan ni, dia boleh terus dapat kiraan point travel tu untuk next trip pada bulan 11. So tak rugi nak fight. Kalau boleh sempat nak fight untuk Beijing, kita pergi Beijing. Kalau tak sempat, kita pergi bulan 11 punya. Dah boleh start kira point start daripada bulan ni dengan menjadi ambassador. Tapi macam mana dia nak jadi ambassador tu? Ini cara dia. Sebenarnya dia ada 2 kaedah. Kaedah pertama tu yang saya cakapkan tadi, bulan ke, nak 1 tahun ke, nak 2 tahun ke pun boleh. Tapi lambat lah kita nak dapat bonus ambassador. PRV, travel tu lambat lah kan. Jadi kalau boleh kita nak cepat. Jadi kalau nak cepat, sebenarnya 8,000 sahaja dah memadai untuk jadi ambassador dalam 1 bulan. Siapa yang selalu beli barang sebelum ni kan, alang-alang tu jadilah ambassador sebab kita ada peluang untuk dapat income 4 angka ke atas. Untuk dalam sebulan, potensi income kita 5544. 5544 ni adalah cash dengan PRV. Kalau kita boleh buat 18,000 point, dia bagi lagi besar. Sebenarnya untuk 18,000 point, kita dah boleh berpeluang untuk dapat 5 angka punya income. Sebab sekarang di tengah ada promosi khas tau. Start daripada bulan ni, kita dapat PRV tu 25% untuk 18,000 PJSP. Kalau tak sebelum ni 20%, maksudnya 3,600 produk voucher. Tapi special bulan ni, siapa yang buat 8,500? Okey tak? Bayangkan barang apa yang nak redeem tu, 4,500. Puas. Puas kita redeem. Kan? Ini boleh tanya upline nanti. Ini potensi income lah yang kita boleh tengok.
duit lagi kena. Okay. So, kalau boleh kita naklah income kita dekat BI ni dapat berterusan dan semakin menaik. Cara dia adalah dengan kita bina income yang stabil dan berterusan. Dengan cara kita jadi ambassador dulu dengan 18,000 PJSV, ni contoh kita jadi ambassador dengan 18,000 PJSV, potensi income kita 9,000 plus. Lepas tu kita bantu 3 orang yang daripada ramai-ramai yang beli produk dengan kita ni, kita bantu 3 orang je dulu. Fokus kepada 3 orang je dulu untuk jadikan dia sebagai ambassador. Kita bantu dia orang pun dapat apa yang kita dapat. Macam mana kita dah merasai income, dah merasai PRV, kita bantu mereka pun merasai nikmat yang sama kita dapat. Jadi dia orang pun dapatlah 9,000 dan BI dia bagi kita reward 15,000 bila kita dapat bantu 3 orang ni. Bayangkan kita boleh bantu 3 keluarga. Saya dulu dengan bisnes saya dulu, saya tak mampulah nak bagi gaji sampai 9,000 kepada staf saya. Paling besar pun mungkin 2,000 lah. Paling besar pun yang saya pernah bagi dekat staf. 9,000 memang tak pernah lah. Dekat BI ni kita boleh bagi potensi income sebesar itu. Bahkan berlebih-lebihan lagi. Itu yang saya suka kat BI ni. Lepas tu kita dah bantu 3 orang kat bawah kita ni. Kita target 3 tahun untuk bina 139. Bermula dengan cawangan yang pertama. Kalau nampak segi 4 merah tu kan, kita fokus kepada yang pertama dulu sebelah kiri. Kita bentukkan dia, bantu dia untuk bina 3 ambassador di bawah dia. Ini ibarat kita punya cawangan lah. Contoh cawangan Johor, cawangan Melaka, cawangan Melaka ni kita bangunkan pada bulan tahun depan. Fokus. Lepas tu, tahun satu lagi, kita fokus kepada rank yang ketiga. Tengok tak kat situ, ECA. Rank sama dengan upline dan downline tu, ECA. Bila dapat jadi ECA tu, dia dah kira consider sebagai leader lah. Dia dah dapat pergi kelas-kelas leadership dekat BE. So, dia dah start berdikari. Okay, jadi semakin banyak set 139 yang kita bina, semakin besar potensi income kita. Kalau betul lah kita boleh bina 139 macam ni, potensi income kita adalah 35,000 sebulan. Berbaloi tak kita bekerja keras 3 tahun dan pada tahun ketiga tu kita dapat income 35,000. Berbaloi tak? Pernah dapat income sebesar tu dengan bekerja 3 tahun je kerja keras dekat tempat. So, kalau kita all out gila-gila, inilah potensi income yang kita dapat. Dan kadang kita boleh nampak sendirilah sebelah kanan tu, potensi income 6 angka sebulan. Ini bukan setahun tau, sebulan. Okay, next. So, ada orang yang persoalkan. Dia kata income besar gila dengan dia punya car fund 7,000 maksimum, house fund 6,000 maksimum. Macam mana kalau tiba-tiba BE ni BE ni produknya tiba-tiba tak run ke, macam mana kita ambil isu produk tu tak berdaftar dengan KKM. Tapi yang memastikan kestabilan BE International. So ini adalah 6 tunggak yang kita kena faham betul-betul yang memastikan BE akan terus teguh walaupun ada berlaku contohlah malapetaka kepada founder, harapnya tak lah kan. Dia dah standby, dah backup plan dia. Okay, next. Tunggak yang pertama adalah falsafah.
tanggung founder menubuhkan BE, sebenarnya dia dah jutawan dah sebelum diorang punya matlamat nak diorang nak orang lain pun dapat menikmati apa yang dia nikmati. Dia nak bantu wah hidup manusia. Kita kalau kita rasa macam kita kurang keuangan, kita rasa macam loss, kita nak bantu kita lebih upgrading lah. Macam tu. Kalau nampak kat sini vision dia, kami berusaha mencipta kesejahteraan dalam setiap cara untuk semua orang, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira warna kulit. Okay. Jadi kalau ada orang tanya apa itu BE? BE dia punya yang full dia adalah Beyond Eternity. Dia abadi. Dia bukan yang setakat kita nampak dia adalah menjual produk, dia bukan setakat yang kita nampak dia ada buat bisnes, tapi lebih daripada tu. Nak betul-betul faham, dia macam ibarat kita rasa ke akhirat. Kena lama lagi lah Kak B, kena join travel semua. Baru akan faham. Okay, ni BE itu dia punya ni, dan founder dia tiga orang foundkan lebih 60 tahun. Company baru nak masuk 9 tahun tapi diterajui oleh orang yang berpengalaman. Total pengalaman lebih 60 tahun. Memang ibarat macam kita naik kapal terbang, tapi orang yang pandu kapal terbang tu, pilot dia orang yang sangat berpengalaman tinggi, kita rasa selamat berada dalam kapal terbang tu. Kan? Macam tu juga BE. Okay. BE dah start bagi sumbangan kepada masyarakat. Sampailah berterusan, setiap tahun dia tak miss bagi sumbangan. Sampailah 2025. Yang terkini dia bagi ambulans tau. Kalau tak silap nilai ambulans. Okay. Okay, next. Next. Sumbang. Cepat. Next. 4. Anugerah CSR. Maksudnya dia antara company yang banyak bagi sumbangan kepada masyarakat. Dan dia punya anugerah, banyak dapat anugerah dengan syarikat punya HR, sistem semua tu dapat anugerah, bukan semata-mata tentang produk. Dari segi diorang punya company, dari segi cara diorang menjaga kebajikan staff, semua ni ada anugerah berprestij yang diberi kepada BE International. Okay, next. Dan itu tunggak yang pertama. Tunggak yang kedua adalah produk dia yang sangat berteknologi tinggi dan efektif. Berteknologi tinggi ni sebab semua produk Aulora, Bilix, Biol ni ada dia punya kajian saintifik sekali. Biol tu skincare lah. Jadi dia produk yang canggih, berteknologi tinggi. Lepas tu terbukti berkesan. Kalau tak percaya, search. Kita tak risau kelulusan ke tidak. Produk dulu kan saya kena kaji sendiri, produk ni ada kelulusan ke, produk ni okey ke, ada clinical studies dia ke. Kat BE kita tenang. Tolong pasarkan sahaja. Okey, lepas tu tunggak yang ketiga adalah pemasaran yang sangat adil. Dia tak kira siapa yang masuk dulu dia untung dulu, siapa yang masuk dulu dia kaya dulu. Tak. Siapa yang buat dia dapat. Walaupun kita downline, anytime kita boleh menyamai atau mengatasi income upline. Ada.
Lagi cepat kita belajar, lagi cepat kita buat, kita sungguh-sungguh, kita boleh pergi lagi jauh. Ini kita nampak dan dia punya pemasaran dia ni hijrah ke Indonesia ke Myanmar ke apa Singapura ke Mekah kita punya keahlian tu sama. Kat sini kita boleh jalankan sambung perniagaan kita tu dekat Australia. Itu yang dia masukkan adil. Integrasi tanpa batasan, satu akaun untuk satu dunia. Okay, next. Nah, ini paling best, tunggak yang keempat iaitu sistem pendidikan DBE ini. Semakin kita naik rank, semakin banyak kelas yang kita boleh join dan semakin eksklusif kelas tersebut. Kalau kita hanya sebagai ahli biasa, banyak dah kelas kita boleh join. Contoh macam kelas setiap hari Rabu. Seminar setiap bulan 7. Siapa yang banyak persoalan tentang barang-barang functional food dekat BE ni, join lah seminar. Yang ni dia buat sekali je setahun. Biasa kita dah boleh pergi. Doktor pun suka datang. Selalu biasa dia akan datang. Sebab diorang nak dengar cara ni dengan bahasa layman. Bahasa orang awam. Okay, so ada juga business seminar. Contoh macam dekat JB, satu BE. Okay, so BO pergi ke kelas ambassador. Naik ECA, RCA, kita akan start belajar masuk kelas BE leadership meeting. Yang ni dia bagi dekat sini kita akan belajar cara kekayaan yang stabil. Okay, lepas tu kelas tertinggi dia adalah dia akan layak untuk join kelas GLC, Leadership Conference, Speaker Training Seminar. Ada 2 kelas yang kita boleh join. Bila kita jadi DCA ke atas kat sini, memang akan tak ada cerita pasal sales dah. Tak ada cerita pasal cara nak buat sales. Tak ada. Dia akan cerita pasal mindset dah kat sini. Ini kelas yang paling grand. Kita akan dapat bukan yang calang-calang punya hotel. Semua percuma. Itu tunggak yang sangat best. Yang pertama, kita selalu BE, peluang menggunakan BE. Ada orang lain dekat luar sana terdapat peluang untuk dapat menggunakan produk, bantu juga orang lain untuk dapat guna daripada produk BE. Itu tanda kita tapi dah rasa macam rapat sangat dah. Rasa macam dah kenal lama. Kadang macam rasa jumpa artis. Sebab kita tengok orang tu yang banyak buat sharing kat TikTok. Pernah juga orang jumpa saya tahu, awak kan. Yang ni dekat TikTok. Oh, tak sangka ada orang yang kenal kita. Kan? Kita ibaratkan plan kita ni macam kita punya keluarga, adik-beradik. Itu budaya kat BE. Saya nampak budaya India semua bersatu. Sangat best. Kita buat BE ni stres-stres. 6 bulan kami tahu tak berapa orang pergi? 1,200 orang. Sangat ramai. Menunjukkan berbuka dengan sangat luas untuk semua orang. Yang terakhir,
ke sistem BOS sistem dalam kita boleh login. Walaupun kita berada di dalam atau luar Malaysia, kita boleh akses. Kalau kita pergi travel luar negara, contoh macam kita orang kan setiap setahun akan pergi travel 2 kali, kita still boleh buat bisnes dari jauh. Asalkan kita ada internet yang stabil, ada handphone lah, smartphone, kita dah boleh buat bisnes. Dah boleh buat BE. Yang bestnya, kita tak perlu simpan stok, kita tak perlu packing barang, kita hanya bagi link sahaja HQ yang dekat ambil jari, antu baru siapa yang baru nak start, boleh start dengan macam tu je. Tu semua. Nak register orang pun semua ada video cara nak register. Sangat-sangat mudah. Okay. So, siapa dalam ni yang duduk dekat Kulai, Johor, saya nak jemput lah untuk datang ke kelas kita esok. Kita ada buat home party yang fizikal. Siapa baru nak belajar, kita mengalu-alukan kedatangan anda. So, itu Assalamualaikum. kita nak ambil gambar kejap. Ada tak sub kamera? Kita ambil gambar kejap. Siapa yang masih stay lah. Encik Syafiq tolong ambil gambar boleh? Dia kat bawah, saya kat atas. Sekejap. Meja. Boleh buka kamera. Aiman ada? Asyik sampai malam jumpa orang. Okey, satu. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap. Saya dulu tengok. Cepat. Okey, dah. Dah. Tak cakap pun. Dah cakap. Dengar ke? Ulang balik. Dah. Lagi sekali. Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Jumpa esok.